Bagi korang yang ada anak-anak ataupun adik-adik, aku nak korang dengar ni guys. Bukan ni je, ada lagi guys yang korang boleh buat dekat tablet ni. Seperti korang nampak, ni user interface untuk YouTube Kids. Best kan tablet ni. Tengok belakang ni pun, design pun cantik. Nampak tak? Ni pun warna biru ni bukan warna ni je yang ada lagi pelbagai warna lain. Menarik kan? Korang kena tengok video ni sampai habis guys. Memperkenalkan iaitu Pritom Touch 7 Kid Edition tablet. Seperti korang tengok, sesuai untuk umur 3 tahun ke atas. Masuk 7 tu, 7 inci lah dia punya screen. So jom kita unbox kotak je. Seperti korang tengok, dia ada provide user manual lah. Aku recommend sangat untuk korang baca lah. Sebab kat sini dia ajar lah cara nak set up dia punya apps yang untuk kanak-kanak tu. Cara kita nak navigate dalam tu semua dia ada bagi tahu dekat dalam user manual ni guys. Also dia juga ada provide USB Type-C charging cable, and then dia juga ada provide macam tali lah untuk kita gantung ataupun pegang tablet tu. Nanti aku tunjuk cara nak pasang macam mana. So jom kita keluarkan tablet dekat dalam kotak ni. Seperti kau tengok, ni dia ada tunjuk lah spek dia sikit. Dia bagi tahu 7 inci screen, ada 2GB RAM, 32GB ROM, size capacity battery dan juga kamera belakang dan juga kamera depan. Seperti kau nampak dekat bahagian belakang ni ada speaker grey. Seperti kau tengok, ni dia punya design lah, memang sangat comel lah. So dia juga ada provide kaki stand, dah siap bolt in sekali. So senang lah adik-adik anak-anak kau nak tengok sekali YouTube video, letak dekat meja macam tu. And dekat bahagian tepi ni ada volume rocker dan juga sebelah tu headphone jack. So jom tanpa membuang masa, jom kita turn on lah tablet ni. Yang mesti kau nak tengok dia punya user interface macam mana. Seperti kau tengok, dia menggunakan Android Go Edition, which is the light version untuk Android. Sesuai lah untuk spek tablet ni juga. Seperti kau tengok, dia menggunakan Android version 13. Ini adalah legit Android 13, jangan takut, memang official by Google authorized lah, Google authorized device ni. Seperti kau tengok, dia punya storage pun 32GB, and dia dah pakai SPAO lah, bolt in untuk Android punya OS dalam tu lah. And dia punya RAM, dia equip 2GB bolt in dan juga 2GB extension. Ini pun normal standard macam Android device lain. Ada juga orang buat macam ni sebagai extension WAN. Dari segi pre-install app, ada tak app bloatware dalam ni? Surprisingly tak ada doh. Tapi mungkin sebab dia guna Android Go Edition lah. Sebab kalau banyak bloatware nanti jadi berat, so logik lah. So bang, ada Play Store tak dalam tablet ni? Ada lah. Macam aku beritahu tadi awal-awal kan, boleh access Play Store sebab benda ni Google authorized, so tak ada masalah lah. Aku siap install sekali Subway Surf dekat Play Store tu. And surprisingly boleh juga buat main game dekat tablet ni. Tapi game level-level PUBG, janganlah expect macam tu punya level performance lah. Tapi untuk run game macam Subway Surf tak ada masalah guys. Dan seperti aku beritahu tadi juga dekat awal video, tablet ni korang boleh buka YouTube Kids. Sesuai lah untuk kanak-kanak untuk tengok konten-konten yang ada dekat YouTube Kids. Seperti kau tengok yang aku buka contoh ni lah. Ni cerita yang kau boleh tengok lah dekat dalam app YouTube Kids. Also yang best mengenai tablet ni, diorang juga ada provide app khas untuk educate kanak-kanak lah. Daripada segi pelbagai benda lah yang kau boleh buat. Macam aku tunjuk contoh ni, macam nak melukis, diorang juga ada provide app khas. Memang aku recommend sangat lah untuk kanak-kanak ada tablet yang design khusus untuk budak-budak macam ni, yang berbanding dengan tablet standard yang dicipta untuk orang dewasa kan. So kalau kau tengah cari tablet untuk anak-anak korang ataupun budak-budak ke, maka aku recommend sangat untuk kau angkat tablet ni. Harga dia pun tengah promo, so cepat beli sebelum harga promo tu habis guys.